Ini adalah 5 kriteria untuk tuan-puan pilih emas pelaburan dan simpanan supaya kita semua dapat memaksimumkan keuntungan simpanan emas. Yang pertama sekali, harga per gram yang rendah. Sebelum beli, kita bandingkan dulu harga per gram emas tersebut dengan beberapa pengeluar emas fizikal yang lain. Harga setiap pengeluar, kita boleh semaknya terus daripada website setiap pengeluar tersebut. Pastikan harga emas tersebut lebih rendah berbanding harga kedai emas yang menjual barang kemas perhiasan. Harga per gram emas pelaburan selalunya lebih rendah sekitar 10% hingga 15% berbanding harga emas di kedai emas. Walaupun macam tu, harga yang dipaparkan selalunya bukanlah harga keseluruhan. Ada lagi charge lain yang mungkin dikenakan atau yang perlu dikeluarkan nanti untuk pastikan emas tu sampai ke tangan kita. Jadi tuan-puan, sila kena pasti juga beberapa charge lain, antaranya seperti kos upah, pembuatan atau charge premium, cukai barangan dan perkhidmatan SST jika ada, charge kiriman ataupun postage untuk pembelian secara online dan juga kos lain berkaitan seperti petrol, tol, parking, masa dan sebagainya untuk dapatkan emas tersebut. Setelah dah ambil kira semuanya, barulah kita akan dapat tahu sama ada berbaloi ataupun tak kita beli emas tersebut sebagai pelaburan. Selain faktor harga, ada beberapa kriteria lain yang perlu dipertimbangkan. Ingat, harga yang paling murah belum tentunya ia adalah paling untung. Harga paling murah mungkin jualnya pun nanti murah juga.